warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin bin Muhammad Ani dari kelas PK1 PPISMT ambilan Ogos 24-29. Dan saya akan membentangkan tentang laporan hasil maklum balas lawatan pemerhatian di Kelantan Autism Care Center ataupun KACC di bawah subjek PKUK 1114. Dan untuk pensyarah subjek ialah Puan Nurul Azhana binti Muhammad Yatim. Okey, kita teruskan dengan pengenalan. Apa itu Kelantan Autism Care Center atau KACC ni? KACC ni merupakan sebuah pusat intervensi awal yang menyediakan pendidikan, terapi dan latihan kemahiran pendiri kepada kanak-kanak autism. KACC ini telah didaftarkan pada 30 Jun 2019 bagi menjalankan aktiviti untuk ahli kebajikan Autism Spectrum Disorder dan ahli keluarga yang khususnya di negeri Kelantan. Okey, kita teruskan dengan objektif lawatan. Lawatan kita ni diadakan pada 6 Mac 2025 dengan tujuan untuk menilai sistem saringan dan penempatan murid yang digunakan di KACC. Jadi kita nilai sistem saringan dia dan penempatan murid yang ada di KACC. Yang kedua, memahami pendekatan intervensi yang digunakan dalam pendidikan dan terapi. Jadi kita bagi lawatan ni untuk faham pendekatan intervensi yang digunakan dalam pendidikan dan intervensi budak-budak kanak-kanak autism ni. Yang terakhir ialah untuk mengenal pasti cabaran pertama serta mencadangkan penambahbaikan untuk meningkatkan kebersihanan program KACC. Jadi kita nak tahu apa itu cabaran pertama serta kita nak cadangkan penambahbaikan untuk meningkatkan kebersihanan KACC itu. Okey, kepentingan kajian. Kenapa pentingnya kajian ni? First, untuk pertama sekali, kajian ni dapat memberi gambaran realistik tentang cabaran dan keperluan murid berkeperluan khas. Untuk yang kedua pula, kajian ni penting untuk membantu bakal guru macam kami semua untuk memahami pendekatan terbaik dalam pengajaran murid istimewa. Okey, yang seterusnya ialah matlamat dan objektif penubuhan KACC. Apa matlamat dan objektif untuk KACC ni? Yang pertama, ia memberikan intervensi awal kepada kanak-kanak berkeperluan khas supaya mereka dapat berkembang secara optimum dalam aspek komunikasi, sosial dan akademik. Jadi KACC ni memberi intervensi awal untuk kanak-kanak berkeperluan khas ni supaya mereka dapat berkembang lebih baik maupun dari aspek komunikasi, sosial dan akademik. Yang kedua ialah menyediakan program pendidikan khas dan terapi yang sesuai untuk membantu kanak-kanak mencapai potensi terbaik mereka. Untuk yang ketiga pula ialah menyokong ibu bapa dan penjaga dengan menyediakan latihan dan bimbingan bagi membantu mereka menguruskan perkembangan anak dengan lebih berkesan. Jadi penubuhan KACC ni untuk bantu ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang istimewa, lebih tepatnya yang mempunyai autism di Kelantan untuk urus dan bantu perkembangan anak mereka agar lebih berkesan. Yang keempat ialah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dengan menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut keperluan individu kanak-kanak. Jadi kita tahu kanak-kanak MBPK ni ataupun murid yang istimewa ni perlukan pendekatan pengajaran yang berbeza dan setiap individu tu perlukan pendekatan yang berbeza. Jadi KACC ni mewujudkan persekitaran tersebut untuk pembelajaran mereka. Okey, dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama kita dapat ialah kanak-kanak kategori kurang upaya intelektual. Yang kedua, proses
saringan kanak-kanak yang di KLCC ni. Dan ketiga ialah struktur pengurusan murid yang berada di KLCC. Okey, untuk kurang upaya intelektual ataupun kita panggil KUI. KUI ni ialah keadaan di mana individu tersebut mengalami keterbatasan dalam fungsi intelektual dan kemahiran adaptif yang mempengaruhi keupayaan mereka dalam pembelajaran, komunikasi dan harian. Apa ciri yang terdapat pada KUI ni? Ciri yang terdapat pada KUI ni adalah fungsi intelektual yang rendah. Pertama, jadi skor IQ mereka berada rata-rata di bawah 70. Yang kedua, kesukaran dalam kemahiran adaptif, iaitu mereka biasanya mempunyai kekangan dalam kemahiran kehidupan harian seperti berkomunikasi, penjagaan diri dan interaksi sosial. Kanak-kanak yang mempunyai KUI ini biasa mempunyai masalah-masalah tersebut. Yang ketiga ialah perlunya sokongan dalam pembelajaran. Murid yang mengalami KUI ini sering memerlukan strategi yang berbeza dan strategi pembelajaran yang disesuaikan, termasuk penggunaan pendekatan komunikasi augmentatif dan alternatif ataupun kita lebih kenali sebagai AAC. Terusnya, proses saringan kanak-kanak di KLCC. KLCC ini mempunyai 3 peringkat saringan utama sebelum kanak-kanak dapat menyertai program di KLCC. Jadi dia akan lalui 3 proses saringan ini dulu, baru dapat join KLCC. Proses ini memastikan bahawa setiap kanak-kanak menerima intervensi yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Jadi kita lakukan proses ni agar kita dapat menyesuaikan proses pelajaran yang lebih berkesan untuk mereka. Okey, yang pertama dalam proses saringan itu ialah parent screening observation. Yang kedua ialah konsultasi dengan terapis cara kerja ataupun OT. Dan yang ketiga sekali ialah pendaftaran dan pemilihan program. Okey, kita teruskan dengan yang pertama. Okey. Saringan pertama ataupun parent screening dan observation. Okey, pada peringkat awal ni, ibu bapa murid tersebut akan mengalami. Pada peringkat awal ni, ibu bapa akan menjalani sesi parent screening, iaitu situasi di mana guru KLCC akan menjalankan soal selidik untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai anak mereka daripada pelbagai aspek. Tujuan parent screening ini ialah untuk memahami latar belakang perkembangan anak mereka dalam pelbagai aspek. Contoh pertama, dalam tabiat harian. Kita nak jadi pihak KLCC ni nak tahu macam mana pola tidur mereka, pemakanan mereka, kebiasaan harian mereka dan tabiat unik yang dimiliki anak mereka. Dan yang kedua ialah dalam aspek tingkah laku. Kita dalam KLCC tu, pihak KLCC tu nak tahu adakah tingkah laku mereka tu hiperaktif, agresif, kurang fokus ataupun kesukaran mengawal emosi mereka. Yang kedua, minat dan tidak minat. Jadi pihak KLCC juga nak mengetahui aktiviti atau objek yang menarik minat mereka, serta perkara yang mereka elakkan ataupun tidak suka. Ataupun contohnya aktiviti belajar, messy play ataupun berinteraksi dengan rakan sebaya. Adakah mereka mampu buat benda tu dan mereka suka atau tidak? Dan maklumat yang mereka dapat daripada sesi parent screening ni akan direkodkan menggunakan modul soal selidik yang lengkap bagi memastikan setiap aspek perkembangan anak mereka itu dinilai secara sistematik. Okey, kenapa pentingnya parent screening ni? Kepentingan parent screening ni adalah dapat memahami latar belakang perkembangan anak-anak. Jadi
Parent screening ni dapat memberikan gambaran awal tentang tingkah laku, minat dan kebiasaan harian anak mereka. Jadi ianya juga membantu mengenal pasti tanda-tanda awal kelewatan perkembangan. Jadi daripada situ kita dapat detect apa yang berlaku pada anak mereka. Yang kedua ialah membantu dalam proses penilaian yang lebih menyeluruh. Kepentingan parent screening ni dapat maklumat daripada ibu bapa akan dibandingkan dengan pemerhatian langsung oleh kaki tangan KLCC. Maklumat daripada ibu bapa dari sesi parent screening itu akan dibandingkan dengan pemerhatian langsung oleh kaki tangan KLCC. Adakah perkara tersebut betul atau tidak? Yang kedua, membantu dalam mengenal pasti perbezaan tingkah laku di rumah dan di pusat intervensi. Seterusnya, parent screening dapat menentukan jenis intervensi yang sesuai. Ianya dapat membantu pakar terapi dan guru memilih strategi yang terbaik untuk perkembangan kanak-kanak dan mengenal pasti sama ada kanak-kanak memerlukan terapi pertuturan, terapi tingkah laku maupun terapi cara kerja ataupun OT. Jadi kita dapat pihak di sini dapat detect apa yang sesuai untuk mereka. Dan yang terakhir ialah dapat meningkatkan kerjasama antara ibu bapa dan pusat KLCC. Dan jadi KLCC dapat memberi peluang kepada ibu bapa untuk berkongsi kebimbangan dan harapan mereka terhadap anak mereka dan mewujudkan hubungan baik antara ibu bapa dan guru bagi membantu perkembangan kanak-kanak secara lebih berterusan di rumah dan di pusat. Jadi kanak-kanak autism ni memerlukan terusnya observation oleh kaki tangan KLCC. Sementara ibu bapa menjalani soal selidik, anak mereka ni akan dibawa ke bilik lain untuk menjalani sesi observation yang dikendalikan oleh kaki tangan KLCC. Jadi semasa ibu bapa mereka melakukan parent screening, anak mereka tu akan menjalani saringan observation oleh kaki tangan KLCC ni. Aspek yang diperhatikan dalam observation ni ialah keupayaan komunikasi. Keupayaan komunikasi ni kita nak tengok kebolehan bertutur mereka, penggunaan bahasa isyarat ataupun komunikasi non-verbal seperti menunjukkan objek serta kemahiran bahasa. Jadi kita nak tengok adakah mereka ni dapat bertutur, dapat berkomunikasi atau tidak. Yang seterusnya ialah interaksi sosial, iaitu cara anak berinteraksi dengan orang lain. Sama ada mereka menunjukkan minat dalam komunikasi atau mengelak berinteraksi, iaitu dalam sama ada komunikasi lisan ataupun eye contact. Jadi pihak KLCC ni nak tengok adakah anak mereka ni suka atau tidak ataupun menunjukkan minat atau tidak dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga ialah kemahiran kendiri. Kemahiran kendiri ni adalah keupayaan anak dalam kita menilai keupayaan anak dalam melakukan aktiviti seperti makan sendiri, memakai baju dan menggunakan tandas. Jadi pihak KLCC ni nak tengok sama ada anak mereka ni dapat melakukan aktiviti asas dalam aktiviti harian mereka ni seperti makan sendiri, memakai baju dan menggunakan tandas tanpa bantuan orang lain atau tidak. Yang keempat ialah tingkah laku khas. Jadi pihak KLCC nak tengok sama ada terdapat kelakuan berulang seperti mengepakkan tangan atau menghayunkan badan. Jadi dia nak tengok apakah kelakuan berulang yang terdapat pada murid tersebut ataupun tiada langsung. Yang terakhir sekali ialah kemahiran asas 3M. Jadi pihak KLCC ni nak tengok sama ada murid tersebut tu dapat membaca, menulis dan ataupun mengira.
apa kepentingan observation ni? Kepentingan observation ni dapat mengenal pasti keupayaan sebenar kanak-kanak. Jadi proses observation ni dapat membolehkan guru dan pakar terapi menilai perkembangan motor, kognitif, sosial dan komunikasi secara lebih langsung. Dan berbanding hanya bergantung pada satu maklumat daripada ibu bapa, pemerhatian terus dapat memberikan gambaran lebih tepat. Jadi berbanding dengan parent screening tu, yang kita dapat mengetahui daripada maklumat daripada ibu bapa, penggunaan observation ni dapat melihat langsung perkara-perkara tersebut. Yang seterusnya, membantu mengenal pasti cabaran dan kekuatan murid. Jadi observation ni dapat mengenal pasti kelemahan dalam komunikasi seperti sukar bercakap atau memahami arahan yang terdapat pada murid tersebut, mengukur upayaan motor kasar dan motor halus mereka, dan mengenal pasti tanda-tanda masalah tingkah laku seperti hyperaktif ataupun yang lain. Yang ketiga ialah memastikan intervensi yang lebih tepat dan berkesan. Jadi observation ni dapat membantu menentukan jenis terapi yang diperlukan oleh murid tersebut. Contoh penggunaan motor kasar dan motor halusnya tidak terlalu baik. Jadi murid tersebut memerlukan terapi cara kerja. Dan dengan pemerhatian langsung, guru dapat menyesuaikan kaedah pengajaran yang sesuai untuk membantu murid berkeperluan khas. Okey, yang terakhir sekali ialah dapat membantu penilaian yang lebih objektif. Observation ni memberi peluang kepada guru untuk melihat bagaimana murid berinteraksi dengan persekitaran dan rakan sebaya mereka. Dan membanding maklumat subjektif pada ibu bapa, pemerhatian ini membolehkan guru menilai situasi sebenar tanpa dipengaruhi oleh pendapat orang luar. Okey, untuk proses saringan kedua, iaitu konsultasi dengan terapis secara kerja ataupun OT. Pertama sekali, ibu bapa akan ditanya mengenai kemahiran psikomotor anak, termasuk kemahiran motor kasar, macam melari, melompat dan menendang bola, dan motor halus macam memegang pensel, menyusun objek-objek kecil dan mengikat tali kasut mereka sendiri. Minat dan terakhir sekali, minat berkaitan aktiviti motor halus ataupun basic play. Adakah anak mereka ni minat dalam melakukan aktiviti motor halus ni? Lepas tu, terapis akan membincangkan keputusan observation yang telah dilakukan ke atas anak mereka. Dan perbandingan antara maklumat daripada ibu bapa dan hasil observation akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang perkembangan kanak-kanak, sama ada perubahan tingkah laku di rumah ataupun di tempat lain. Jadi dalam proses saringan satu tu, dia akan buat bandingan di saringan kedua, dan dia akan membuat bandingan untuk tengok sama ada terdapat perubahan tingkah laku di rumah ataupun di tempat yang lain. Okey, yang seterusnya, konsultasi dengan terapi secara kerja. Antara terapi yang dijalankan ialah terapi kultural. Terapi kultural ni dijalankan jika anak mereka mengalami kesukaran dalam komunikasi ataupun bahasa. Yang seterusnya, terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku ni dilakukan jika anak mereka menunjukkan tingkah laku mencabar ataupun sukar mengawal emosi. Dan yang terakhir ialah terapi cara kerja, OT. Terapi cara kerja ni dilakukan jika anak mereka mengalami kesukaran dalam kemahiran motor dan motor halus dan kasar. Okey, untuk saringan ketiga pula, pendaftaran dan pemilihan program. Setelah dua saringan yang tadi selesai, ibu bapa akan bertemu dengan guru KCC untuk sesi pendaftaran rasmi. Jadi ibu bapa akan diberi taklimat mengenai program yang ditawarkan di KCC. Guru akan mencadangkan pilihan sesi pembelajaran yang sesuai untuk anak, sama ada sepenuh hari ataupun full day, sesi penuh dari pagi hingga petang, di mana sesi ini sesuai untuk anak yang tidak ke sekolah PPKI. Dan sesi yang kedua ialah half day ataupun separuh hari. Separuh hari ni
Mungkin pada waktu pagi anak sekolah dan petang ke KLCC, ataupun sebaliknya. Okey, jika dalam perbincangan dengan guru itu juga, jika anak mereka memerlukan terapi tambahan, ibu bapa akan dimaklumkan mengenai pilihan intervensi yang disertai. Ibu bapa juga boleh berbincang dengan guru mengenai strategi pembelajaran yang sesuai dengan keperluan anak mereka. Dan setelah sesi ini selesai, pendaftaran akan diutamatkan dan kanak-kanak akan mengikuti program yang disediakan mengikut keperluan perkembangan mereka pada tarikh yang telah ditetapkan. Okey, pembahagian kelas di KLCC. Kelas KLCC ini terbagi pada beberapa bahagian. Yang pertama ialah kelas toilet training. Yang kedua ialah kelas belajar baharu dan moderate. Yang ketiga, kelas mic. Dan yang keempat, kelas moderate. Terakhir sekali, kelas sedia. Okey, macam yang kita lihat kat sini adalah jadual yang aktiviti berlaku di KLCC. Yang pertama, pada hari Ahad hingga Rabu, kita dapat tengok mereka belajar pada hari Ahad hingga Rabu saja. Manakala pada hari Khamis ni mereka cuti dan kaki tangan KLCC perlu membuat persediaan alat bantu mengajar untuk mereka. Dan kita dapat lihat juga pada setiap hari Ahad hingga Rabu ni, pada pukul 8 hingga 40 akan mereka akan menjalani aktiviti berjalan pagi ataupun morning walk. Okey, seterusnya malas-malas terhadap struktur pengurusan murid di KLCC. Struktur pengurusan murid di KLCC dirancang dengan baik bagi memastikan setiap kanak-kanak menerima intervensi yang sesuai mengikut tahap perkembangan mereka. Terdapat beberapa aspek utama yang boleh diberi malas-malas untuk memperkukuh sistem yang sedia ada. Yang pertama ialah kebersamaan sistem saringan. Antara kelebihan kebersamaan sistem saringan ini ialah KLCC mengamalkan 3 peringkat saringan, iaitu parent screening, observation, konsultasi dengan terapis dan pemilihan program. Proses ini membolehkan penilaian lebih komprehensif terhadap keperluan kanak-kanak. Konsultasi dengan terapis cara kerja juga membantu memastikan intervensi yang diberikan lebih tepat dan berkesan. Okey, cadangan saya untuk menambahbaikan ialah memperluaskan perhatian mereka kepada persekitaran rumah dan sekolah, dan supaya hasil penilaian itu lebih menyeluruh berbandingkan dengan penilaian di rumah sahaja. Okey, yang kedua ialah pembahagian kelas yang jelas. Antara kelebihan pembahagian kelas yang jelas ini, KLCC dapat membahagikan murid kepada beberapa kategori seperti toilet training, belajar baharu, mic, moderate dan sedia. Sistem ini dapat memastikan bahawa murid ditempatkan dalam program yang sesuai dengan keperluan mereka. Dan jalankan penambahbaikan saya ialah mewujudkan program peralihan ke sekolah adalah aliran perdana bagi murid yang berpotensi untuk meneruskan pembelajaran di sekolah biasa, iaitu inklusif. Jadi terdapat murid-murid yang mampu untuk menjalani program inklusif ni, kita perlu wujudkan program tersebut. Seterusnya, pelaksanaan intervensi dan terapi. Antara kelebihan pelaksanaan intervensi dan terapi ni ialah KLCC menyediakan pelbagai jenis terapi, termasuklah pertuturan, tingkah laku dan terapi cara kerja. Dan program full day dan half day ni memberi pilihan kepada ibu bapa mengikut kesesuaian jadual anak mereka, sama ada anak mereka ni masih belum sekolah lagi ataupun sudah sekolah. Okey, cadangan saya untuk penambahbaikan ialah mengadakan penilaian berkala setiap 3 atau 6 bulan bagi menilai kebersamaan intervensi yang diberikan. Jadi penilaian itu dilakukan setiap 3 ataupun 6 bulan, bukan sahaja dilakukan pada hari pertama ataupun semasa proses saringan sahaja. Okey, dan seterusnya menggalakkan kolaborasi lebih aktif antara guru, pakar terapi dan ibu bapa
supaya teknik yang digunakan di KCC ini dapat dipraktikkan di rumah. Okey, kesimpulannya, struktur pengurusan murid di KCC ini telah dibangunkan dengan sistematik dan terancam untuk memberikan pendidikan dan interaksi yang terbaik kepada kanak-kanak autism. Walaupun sistem saringan, pembagian kelas dan pelaksanaan intervensi telah berjalan dengan baik, terdapat juga ruang untuk penambahbaikan utama, terutama dari segi fleksibiliti penempatan murid. Penggunaan instrumen saringan yang lebih sistematik dan pemantauan berkala terhadap perkembangan murid. Pendekatan ini akan memastikan peluang setiap kanak-kanak dipenuhi dengan lebih baik, sekaligus membantu mereka mencapai potensi maksimum dalam kehidupan seharian mereka. Okay, ini antara gambar-gambar semasa kami melakukan lawatan di KCC. Dan sekian, terima kasih itu saja daripada saya.